Hi guys, so semalam aku buat satu golf event and the whole of minggu lepas aku memang tak sempat lah nak buat apa-apa video, tapi sebab aku fokus pada golf event ni, sebab tu aku ingat aku nak share satu video pasal golf event semalam. Apa benda yang aku belajar supaya korang pun tahu bila nak buat any golf event, ni adalah 3 poin penting yang korang kena tahu. Okay, so aku sekarang ni sambil-sambil breakfast anyway, so aku kongsilah. So macam ni, poin nombor satu adalah sebelum korang buat apa-apa event ke, tournament ke, majlis kahwin ke apa, korang kena ada sistem yang tetap dulu. So benda pertama yang aku belajar sini adalah kita kena ada sistem daripada awal. So masalah yang pertama aku hadapi adalah in terms of payment, nak collect payment. Semua okey, berjalan dengan lancar, especially 20-30 orang yang pertama. Tapi bila dah masuk 40-50 orang, dia akan ada yang nak bayar last minute dan akan ada dia akan buat payment hari event tu juga. So bila diorang tahu kita collect payment secara manually, macam aku collect payment secara manually saja. Sebab sebelum ni ada event aku buat dalam 20-30 orang. So senang je kot kan nak collect daripada 20-30 orang. Tapi bila dah mula 60 orang ni, akan ada beberapa yang either nak bayar, tak bayar, tak tahulah, tak confirm lah. Jap, aku tanya kawan aku ni nak join ni, tapi last minute dia tak nak join. Dan ada yang macam, boleh tak aku bayar petang esok, boleh tak aku bayar cash, boleh tak aku bayar hari kejadian, macam tu. Ataupun ada yang tanya, boleh tak aku bayar gunakan credit card. So kalau kita just collect manually, kita tak ada semua tu. So kalau korang nak buat event yang besar-besaran, it's best kalau ada sistem online yang collect payment, yang bukan boleh bercakap dengan orang. Macam paling senang lah, sistem paling senang adalah Google Form, yang korang suruh orang tu buat payment, transfer kat receipt, dan dia upload payment receipt kat situ. Okay. So, dan yang paling tak best adalah sebab kita buat secara manually, aku tak tersedar yang alamak ada seorang yang tak buat payment, dan event tu pun dah habis kan. So bila event dah habis, macam siapa nak collect dengan dia, dia pun dah habis, dia pun dah main, kita pun tak tahu dia kat mana sekarang. Adalah contact number tapi macam leceh lah nak collect. So itu nombor satu, kita kena ada sistem yang betul. Okay, itu sistem. In terms of yang kedua pula, payment, kita kena, nasib baik aku dah delegate part-part yang lain, macam registration, scoring, buat susun flights tu aku bayar club. So golf club ni diorang dah biasa buat kan. So kalau ada option untuk buat tu, kira semua tu, dan tapi kita kena bayar sikit lah, aku kena bayar dia RM200, ambil je, supaya kita tak pening kepala waktu itu. Okay, so point nombor 2 adalah kita kena track duit. Itu adalah non-negotiable. So sebelum ni aku bagi tahu breakdown dia. Aku charge setiap participants RM250. Kos untuk caddy, green fees, makan dinner adalah RM220. So aku ingat macam okay, ada RM30 healthy margin kat situ. Okay, so before that aku just nak bagi tahu yang kita buat event ni bukan untuk making profit yet. Kita hanya nak build a community dulu. So daripada dulu ada 11 orang, lepas tu ada 24 orang, sekarang dah jadi 50 orang. Ni hanya internal, kita belum buat public lagi. So bagi aku, bila keluar kos-kos yang hidden, yang last minute, macam contoh kita kena ambil photographer extra hours, kena bayar untuk single bagi charge sebab orang tiba-tiba tak join kan. So kena bagi single bagi charge, novelty, NTP, semua tu cost. So dia punya margin tu makin lama makin tak ada. So in total kita kena bayar break even dengan apa yang kita dapat. Tapi okey lah, alhamdulillah break even. And also kita kena take into account of tiba-tiba ada satu player tak bayar. So macam tu lah. So bagi aku, margin tu kena lebih sikit. And tracking duit tu non-negotiable. Kena track duit. Itu memang tak boleh lari lah.
Okay. Point nombor 3 adalah communication between committee members tu penting. So first of all, kena ada task yang clear. Siapa buat apa buat apa dan siapa buat apa. Okay. Kita kekurangan itu sikit sebab kita tak ada planning yang betul-betul. Sebelum ni kita starting nak buat macam 12 lawan 12 je. Tapi bila 12 lawan 12 ada yang macam banyak nak join tiba-tiba jadi 50. So bila tak ada clear communication siapa buat apa, semalam berlakulah satu pergaduhan antara committee member yang malang sekali ada salah seorang committee member tu pun dia dah leave group, dia dah keluar daripada group kita. Bagi aku itu more kepada miscommunication dekat WhatsApp group. So kat situ bagi aku nak cakap is communication melalui WhatsApp adalah sangat tak bagus sebab dia tak tahu kita punya tone macam mana. Bila kita boleh tafsir macam salah tafsir, lepas tu berlaku pergaduhan kat situ, seorang salah tafsir, lepas tu seorang lagi salah tafsir, last tak settle. So especially bila event dah dekat-dekat, satu hari sebelum event confirm akan ada bergaduhan. Aku dah buat 4 event, memang first event ada bergaduh, second, third event aku sendiri yang handle. So alhamdulillah tak ada pergaduhan. And also team tu kecil, team tu lagi kecil, team lagi bagus actually. Okay, event ni besar sikit, dia punya team besar, so berlaku pergaduhan. So dekat situ bagi aku WhatsApp dia tak convey tone yang betul. Jadi it's not communication tool yang bagus lah. So lagi elok adalah kalau nak communicate through WhatsApp, buatlah macam voice note ke ataupun video note, ataupun kalau meeting buat video call supaya semua orang tahu what's happening. Okay. And also untuk bila bila berlaku pergaduhan macam tu, kena ada orang tengah ataupun ada leader yang menyelesaikan keadaan. Tapi in this case semalam kita tak dapat nak menyelesaikan keadaan tu sebab bila antara dua orang, seorang tu tak nak bercakap kan, terus leave group, tak nak fikir dah. Tak apa, kita biarkan leader tu settlekan, mana tahu bagi dia cool down ke apa. Tapi tak apa, jangan risau, tiada orang yang lebih penting daripada grup. Kita kena ikut apa tujuan kita buat ni, which is untuk grow the golf community kita, Bogi Golf Boys ni. And most problems antara internet adalah lebih kepada communication gap saja. Okay, so itu je lah perkongsian aku pada hari ini. Kalau korang ada nak buat event golf ke ataupun ada nak buat CSR event ke, golf amal, dan korang nak lantik sesiapa buat, korang boleh lantik kita orang Bogi Golf Boys untuk buat, sebab kita dah ada experience menjalankan golf tournament amateur ni. So boleh contact aku melalui email kalau ada sebarang pertanyaan. And also kalau korang main golf tapi tak cukup kawan, sekarang kita punya group ada 140 orang yang kita baru je grow dalam masa sebulan. So kalau korang rasa macam aku tak cukup orang nak main golf lah, selalu aku main golf seorang-seorang je lah, okay, boleh masuk group WhatsApp. So aku akan letak link group WhatsApp tu kat dalam video ni. Kalau korang nak join, boleh join. So itu je lah sedikit perkongsian aku pada hari ni. Kalau korang nak buat event, any event, 3 benda korang kena tahu. Nombor 1 adalah sistem adalah lebih penting. Sistem awal-awal tu penting. Money tracking adalah non-negotiable. Kalau kita tak track betul-betul, kita boleh rugi. Kebanyakan masalah adalah daripada communication gap saja. So 3 tu je benda aku nak kongsi pada hari ni. Aku harap korang dengar sebab aku kat tempat yang sangat bising sekarang ni dekat Mamak. So itu je lah.